Dulu, kita mula dengan kosong. Tapi penuh dengan mimpi. Kontingen dari KB dan Dungun. Masing-masing bawa haluan sendiri. Tapi hari ni, kita jumpa balik. Bukan sekadar motor, tapi kenangan yang kita bina bersama. Bila helmet dibuka, kita kembali jadi diri sendiri. Jalan berubah, masa berlalu, tapi satu benda tak pernah berubah, kita. Ini bukan sekadar ride, ini cerita kita. Apa yang aku ingat lagi, masa awal-awal nak set up tu, bincang, betul ni nak buat grup motor ni. Lepas tu macam mana nak cari geng? Ni kelab apa ni? Kelab Marempit? Ha? Ini kelab apa ni? Kelab Marempit masa Oh, present. banyak tu, banyak masalah tu masa tu. Nak present lagi lah. Tapi yang masa present proposal tu, Tuan nanti ya, banyak tolong bagi idea kan. Present pun time tu masing-masing bukannya geti bercakap Ya. pun. Gila lah. Kau paling power bercakap pun. Yang lain dia power tanda bagi idea kat belakang kan. Yang lain aku ingat, aku paling tak reti motor lah masa tu. Serius, aku orang paling tak reti pasal motor. Yang power, stern. Lepas tu geng-geng ni lah, geng-geng ni semua lah. Amir, Admi. Okay, Assalamualaikum. Saya Razak daripada UMP Rider Club lah. Pendek kata, ni satu benda yang saya ingat nak rancang biasa-biasa je. Ingat dalam 5-6 orang je. Cakap lah, asalnya bila nak buat, cakap dengan Tepek. Dengan YTZ cakap, kita jomlah kita buat reunion sikit. Nak jumpa dengan dia orang semua ni. Tapi dia orang cakap lah, agak-agak berapa orang? Aku pun cakap, mungkin benda ni 5-6 orang kot. Tapi sekali ajak, sekali kan, 26 orang datang. 26 orang datang.
datang kita orang kumpul dekat Bangi lah. Kumpul dekat Bangi sebabnya kat Bangi ni ramai geng-geng URC berkumpul dan bekerja kat sini. Asalnya nak buat kat Kuantan. Tapi tak apa, tak adil lah juga untuk aku sendiri. Tahun depan kita buat dekat Kuantan. Kita tengok yang mana anak jantan yang nak turun. Untuk buat BBQ ni. Benda ni kalau kira dah 10 tahun lah. Dah tak jumpa. Masing-masing yang daripada ada tekuk, dah tak ada tekuk. Daripada yang tak boroi, dah jadi boroi. Tapi dengan pertemuan yang macam ni, Sia cakap, inilah momen yang paling mahal. Sebab apa? Muka berubah, badan berubah, perangai tetap sama. Sekarang ni saya tak outfit yang sama. Sepatutnya tak adalah plan nak mandi. Dah kena humban dekat kolam dah tadi. Jadi untuk siapa-siapa yang rasa teringin nak join program macam ni untuk masa yang akan datang, plan awal-awal bila kita dah bagi teaser tu, set masa, simpan cuti. Nanti kita buat, korang kena join. Jom join URC, we ride for unity.